Boleh saya tahu macam bila Prof membesar, adakah Prof sendiri pun membesar dalam keluarga yang religious? Yalah, kalau cakap saya sebab lah kita latar belakang yang berbeza, bukan ya. Saya datang daripada keluarga bukan Islam. Dulunya kita sebut ajaran kita menganut agama. Kita tak sebut agama, sebenarnya dia ajaran ya. Ajaran Buddha. Buddha is religion. Buddha ni adalah ajaran Buddha. Tapi di negara kita ini agama Buddha. Oh iya saya pun baru tahu Okay. Jadi gitulah, kita pun orang Cina ni dia mengajar ajaran Buddhism, Taoism, Confucianism. Dia boleh menganut 3 ajaran ni bersekali. Dia tak ada agama lah. Kalau nak erti kata definisi agama tu sendiri, dia bukan fall under kategori agama dah. Dia is a belief system. Apa tu? Satu sistem kepercayaan. Kita sebut sebagai ajaran. Agama seperti agama Islam, Kristian, Hindu, tapi yang lain-lain itu kita sebut sebagai ajaran lah. Ya. Dia lebih kepada nilai dan sebagainya. Kan? Jadi saya nak sebutkan oleh kerana saya lahirkan dalam keluarga sedemikian rupa, kita ni kita ikut je tau. Ikut kerana mak bapak semayang, kita pun semayang, dan kita tak tahu sebenarnya apa yang kita buat tu. Jadi kita sebut sebagai macam mana ya, ajaran diperturunkan daripada generasi ke generasi. Sebab itu bagi orang yang berfikir, dia akan carilah kebenaran tu. Itulah saya. Kan maknanya kita ni betul je aku buat ni kan. Saya tak naklah sebut benda tu kan, nanti akan menyentuh sensitiviti orang lain, tapi saya payahlah ya, kita dah Allah bagikan kita otak untuk kita berfikir kan. Patutkah aku sembahan yang dibuat oleh orang kan? Jadi benda itu yang menjadikan kita berfikir kan. So daripada situ kita nak cari kebenarannya. Daripada keluarga religius memang tak religius lah, tapi mengamalkanlah semayang semua tu. Kita ikut je lah. Bapak kita dah suruh semayang, kita ikut je semayang, tapi kita tak tahu kita buat tu kerana apa. Itu sajalah. Dan apa pandangan at that time, sebab Prof membesar kat Perak kan? Perak. So apa pendapat Prof at that time bila tengok orang Islam? Kebetulan pula saya ni lahir di kawasan hampir 100% orang Melayu. Kan? Almost lah. Kalau tengok rumah Cina ketika itu ada lebih kurang 4-5 buah rumah aja. Yang sekelilingnya semua rumah orang Melayu. Jadi orang pertama yang buka berniaga kat situ lah bapak saya lah, arwah bapak saya lah. Maknanya selepas itu barulah kedai orang Cina lain berniaga. Tapi bapa saya lah yang berada di kampung Melayu itu yang mula-mula sekali buka kedai di situ. Sebab itu saya ni, kalau saya tak belajar Islam tu di sekolah, saya rasa saya tak masuk Islam. Sebab penduduk kampung saya tu, minta maaf lah, dia sebab Islam generasi, dia lahir gitu, Islam warisan kan. Tak ada contoh Islam baik yang saya boleh ikutilah, minta maaf cakap lah kan. Dia nak bandingkan hari ni pun ada jugalah kan. Tapi saya nak sebutkan contoh ikutan, contoh teladan tu untuk kita lihat Islam pada orang tu payah. Dia agak terbalik lah pada zaman Nabi kan. Pada zaman Nabi kurang cakap kat Mekah. Sebab Islam ketika Mekah itu tidak boleh disebarkan secara terbuka kan. Islam disebar secara rahsia, secara seal ya, sebab ketika itu Islam tidak boleh berkembang hebat di Mekah kan. Sebab itu berlakunya hijrah kan ya, Islam ditekan, ditindas dan sebagainya. Tetapi apa yang menyebabkan orang tertarik dengan Islam tu? Sebab akhlak Nabi itu disebut sebagai kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi orang nampak pada penonjolan, penampilan satu watak yang dinampak Islam di situ. Tapi kampung saya dulu, bayangkan tahun 80-an kan, ketika itu saya dah berat dekat-dekat 20 tahun kan. Bayangkan, contoh tu tak ada. Bila kita ni buka kedai kita dah jadi tumpuan. Orang datang membeli belah kan. Yang mencuri, yang merompak dan sebagainya. Orang saya nak sebut gitu lah kan. Apa tu. Jadi kalaulah
persekitaran itu yang menjadikan asbabnya, saya rasa tak. Sebab orang Melayu di situ, minta maaf lah, tidak dapat menunjukkan satu contoh Islam yang baik yang menyebabkan saya tertarik dengan Islam ini. Nasib baik saya masuk kelas agama daripada sekolah rendah lagi, yang menjadikan saya suka mengkaji, berfikir, fikir. Itu yang menjadikan minat itu datang, sampailah kita buat keputusan untuk memeluk agama Islam ini. Dan itu hari ini di Malaysia ni, minta maaf lah, cakap sehingga ke hari ini kalau kita tengoklah, bandingkan perkembangan Islam di dunia, di negara-negara lain, yang paling lambat sekali Islam berkembang ni Malaysia. Oh ya? 1% je kalau kita tengok daripada kalangan orang Cina ni, daripada lebih kurang 6.5 juta yang masuk Islam, tak sampai 1%. Daripada dulu sampai sekarang Tak sampai 1%, maksudnya lebih kurang 65,000 je, 65,000, 70,000 sajalah. Maknanya perkembangan dia sangat perlahan berbanding dengan negara luar di barat dan sebagainya. Perkembangannya sangat cepat. 65,000 tu maksudnya dari keseluruhan orang Cina ke? Ya. Penduduk orang Cina sekitar dalam 23% kan. Lebih kurang dalam 6.5 juta. Jadi 1%. yang masuk Islam hanya 1% pada dulu sampai sekarang ni. Kenapa? Angka tu terlampau kecil. Sepatut naik sikit lah, 2 ke 3. Tambah sekarang ni kan, dengan media sosial dan sebagainya, naik lagi. Tak naik juga, macam tu je. Perlahan sangat. Faham. Bandingan tempat lain. Sebab contoh tu tak ada. Contoh tu yang kita nak tengok. Di barat ni dia lain sikit. Dia kaji kan. Sebab itu tengok macam buat FIFA di Qatar kan, contoh kan. Dia buat bola sepak kan. Mula-mula orang skeptikal sikit lah. Macam mana Islam boleh buat dengan bola dan sebagainya. Tapi Qatar dia tunjuk satu model yang cantik Islam di situ kan. Akhirnya orang tengok bola masuk Islam, orang tengok bola masuk Islam. Sebab ada contoh. Kan? Dan orang pamerkan Islam di situ. Sebab itu kalau kita tengok ketika FIFA di Qatar, bukannya dunia nak pulau dengan bola sepak tu kan. Betul kan? Nak pulau dan sebagainya. Tak nak lah sebab takut orang Islam ni boleh ke buat dan sebagainya. Kemudian dia buat syarat lah tu. Tak boleh ada arak, tak boleh ada unsur LGBT, tak boleh ada kempen pasal homoseksual gay dan sebagainya. Maknanya dunia barat nak pulau dah. Tapi pemerintah Qatar tunjukkan ketegasan dia. Jadi situ orang nampak Islam tu. Saya tak boleh bayangkan kalau FIFA tu berlaku di Malaysia, contoh je lah. Berani tak kita buat macam Qatar? Saya tak yakin kita berani. Kan? Sebab itu, bila kita sebut Islam ni, dia perlukan kepada penegasan yang benar-benar lah. Bukan baru orang nampak kena Islam tu. Ini nampak sama je. Kita dengan mereka ni tak ada beza. Kan? Ya, betul. Tapi tengok bila pemerintahan Qatar dia buat ni, penegasan dia. Apa yang Islam kata tak boleh lah. Jadi orang nampak kaji, kenapa kata tak boleh? Jadi orang nampak benda yang tak boleh daripada sudut yang positif. Ya. Tapi kalau kita sama aja dengan mereka ni, apa cerita? Kalau saya tahu, kalau macam dekat China pun memang slow juga lah. Di China ni dia lain sikit. Lain juga. Negara ni memang satu bangsa dia kita ambil perbandingan perbandingan sikit kan. Okay. Kita tengok perkembangan Islam. Islam di India. Di India populasi di India ada 1.4 bilion. Umat Islam ada pun 174 juta. Okay. Kenapa ramai? Sebab Islam pernah memerintah di India hampir 1000 tahun. Beza dengan negara China. Negara China ni Islam tersebar, Islam tidak memerintah. Tapi ketika dinasti Ming ni, raja dia masuk Islam. Oh ya. Masuk Islam. Sebab itu dia hantar dia punya Laksamana Cheng Ho tu ke Laksamana Cheng Ho kan dihantar ke Melaka kan. Itu sedang pada utusan raja berdagang dan berdakwah. Pada masa yang sama, raja itu telah memeluk agama Islam. Laksamana Cheng Ho itu adalah orang yang beragama Islam. Saya nak sebut di sini sebelum dia cakap tentang Melaka kan. Mana Islam ni dia sampai ke China tapi dia tidak memerintah. Sebab itu kita tengok
umat Islam di negara China ni ada lebih kurang lah, ya. Kita tidak dapat angka yang tepat, tapi lebih kurang ada lebih kurang 80 juta gitulah. Dan kalau tidak kerana pemerintahan komunis dan sebagainya, mungkin lebih daripada itu. Sebab itu dia tengok tinggalan apa tu masjid dulu begitu banyak dululah. Tapi kerana rejim komunis pemerintah, benda tu semakin lama semakin sedikit dan sebagainya. Tetapi populasi dia masih dalam sekitar 80 juta kan. Tapi sebab Islam tu dia berkembang ke situ. Ya, banding dengan apa tu di India tu. Soalannya tadi apa kata Cina tadi? Tak, kalau Cina pun dia punya peratus dia berkembang pun slow macam Malaysia juga. Di China dia berkembang agak hebat lah. Dia beza sikit dengan negara kita ini. Walaupun tak ada contoh, tapi still boleh berkembang hebat sebab apa? Di negara China ni. Saya nak sebutkan di negara China ini sebab di kalangan mereka ni, orang yang telah menganut agama Islam ni, jiwa berdakwah mereka kuat. Kita tengok walaupun ditindah dan sebagainya, ya, perkembangan dakwah di China ini berlaku kalau dibandingkan negara kita ini jauh sangat bezanya lah kan. Di negara kita ni pasal apa? Ini balik pada kita pasal apa? Dia perlahan, lembab lah sebagainya. 1% je lingkungan daripada dulu sampai sekarang. Contoh tak ada. Contoh tak ada. Ini masalah kita kan. Dan kalau ada pun contoh yang baik-baik ini, dia tidak dikedepankan. Kita ni kan suka sensasikan benda-benda buruk. Kan? You tengok tajuk-tajuk berita ini kan. Makin sensasi berita tu, makin buruk berita tu lah yang akan dipaparkan. Sebab dia nak jual berita kan. Kita tak boleh. Sebab tu kita berita ni sebab kita nak jual dakwah itu. Tetapi kita nak jual nilai berita itu. Seseorang artis tu semakin kontroversi dia, semakin itulah dia akan tunjukkan sampai apa tu dia dapat viewer dan sebagainya kan. Berapa ramai orang boleh tengok dan sebagainya. Kita gadaikan Islam itu dengan nilai berita itu. Ini masalah kita. Akhirnya orang nampak Islam tu pada berita tu, pada orang itu. Dan malang di Malaysia ini Islam ni dilihat pada orang Melayu. Sebab itu bila kita masuk Islam pun pada dulu sampai sekarang dia kata Deep Huan. Maknanya masuk Melayu. Dia tidak ada istilah masuk Islam tu. Saya nak sebutkan istilah itu tidak popular digunakan. Tapi dia guna istilah masuk Melayu. Bila masuk Islam jadi orang Melayu. Begitulah. Orang Melayu pula tidak dapat menunjukkan contoh yang baik. Saya tidak kata semua. Tapi ini yang gambaran yang didapat dari segi fizikal, dari segi luarannya kan. Akhirnya gambaran Islamnya sebegitulah. Sebab itu kerana kita cubalah nak menyampaikan Islam ni kepada yang bukan Islam, supaya jangan tengok Islam tu pada bangsa, pada orang Islam itu. Tapi nak tengok Islam tu, tengok pada agama Islam itu sendiri kan. Di situlah kita akan temui kebenarannya. Selagi Islam itu diasosiatkan dengan bangsa, bangsa itu tidak dapat menunjukkan contoh yang baik, kan? Selagi itulah apa tu dia akan menjadi masalah. Kita tengok bila kita kaitkan dengan bangsa, contohnya bangsa Arab, kan? Ada negara Arab yang boleh dicontohi. Sorry, minta maaf cakap lah kan. Ada ke negara Arab yang boleh dicontohi ataupun dikategorikan sebagai salah sebuahnya, salah dan pada banyak-banyak negara itu apa tu maju, boleh cipta kapal terbang ke, kereta ke dan sebagainya. Contoh je lah kan. Tapi rata-rata kita tengok negara Arab ni jatuh kepada negara dunia ketiga. Jadi di mana kehebatan yang kita dapat tonjolkan Islam yang dimulakan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat, dan sampailah kita jatuh apabila Empire Ottomania runtuh, habislah di situlah. Mana selesainya Perang Dunia Pertama, maka tak nampaklah lagi kehebatan Islam sebagaimana kita menjadi pelopor sains dulu, pelopor keselamatan, pertahanan dan sebagainya kan. Jadi tak nampak dah. Kita hanya boleh berbangga dengan masa lalu. Tetapi masalahnya orang melihat masa akan datang. Apa yang boleh dilihat sekarang? Kita hanya boleh bercerita tentang kehebatan masa lalu yang dia tak nampak, yang telah ditinggalkan. Kita hanya boleh bercerita tentang kehebatan Islam masa lalu. Tapi kita gagal tunjukkan kehebatan Islam pada masa kini dan masa akan datang. Jadi macam mana kita nak tunjukkan kehebatannya? Kan? Dia tengok negara Arab kan, sesama mereka berbunuhan, berperang dan sebagainya. Jadi
Bila kita sebut Islam ni, neraca mestilah negara-negara Arab, sebab Islam bermula dari situ. Tapi kalau orang Arab tidak dapat menunjukkan contoh yang baik, contohnya kan, bagaimana Islam nak berkembang? Sama juga di Malaysia ni, kan? Sebab Islam tu kena ingat, dia berkembang kerana akhlak. Akhlak Nabi itu yang memikat, yang menjinakkan hati untuk orang memeluk agama Islam. Dan sekarang ni kalau kita nakkan Islam tu berkembang cepat, hebat, tunjukkan contoh Islam yang baik, yang ada orang nampak. Orang nampak, oh ini rupanya kan. Saya tak nafikan ada. Tapi masih lagi perlahan proses itu berjalan dalam konteks negara kita terutama. Assalamualaikum guys, kalau aku beritahu korang boleh grow audience follower korang untuk make more money online, sama juga macam student-student aku ni, dengan satu video dah boleh generate RM1,500 sebab dia ada servis yang nak offer menggunakan skrip yang aku bagi. Ada juga student aku nak fokus on TikTok Shop dan dapat buat almost RM1,000 guys. Ini adalah peluang yang terbesar yang korang akan dapat untuk 2025 ni. Sebab apa guys? Sebab tengok ni salah satu student aku yang paling latest sekali, daripada zero almost 30k dah follower dia. And klinik Dr. Ding sekarang ni memang tahap pack dia lain macam sampai ke data, perlu buat banyak video sebab almost hari-hari full schedule. Kalau korang nak achieve result-result macam student aku ni semua, boleh klik link kat bawah, join aku ni online university, audience university. Nak belajar macam mana cara student-student aku make money online, cara aku sendiri make money online. Yang RM98 je sebulan guys. Kalau aku bagi tahu korang selama ni korang buat macam-macam tapi tak berhasil, maksudnya apa? Maksudnya korang kena buat cara yang baru. Inilah peluang dia guys, join audience university dan masuk dalam ni, jangan lupa message aku pula.